Tapi baru-baru ni I saja nak dekatkan diri dengan dia. Aha. I jumpa apa semua. Sekali dia pasang perangkap, dia Aha. umpan I dekat blade zone. Oh. Hmm. At the same time, datang pula mamat mana tah, tiba-tiba tembak. Dia Aha. cakap itu budak-budak I yang buat. Pada I pun tak kenal dia orang tu siapa. Ha. Waktu tu budak tu pun nak Hmm. angkat I sekali. Weh, Hmm. masalah betul. Dah sekarang ni keluarga si siapa namanya Kasha Leng tu Mhm. ingat I yang buat masalah dengan dia. Waktu I jumpa dia, itu dia cakap apa? Hmm. Dia cakap I ni buaya, banyak perempuan sana sini, Aha. lelaki tak guna, menyusahkan orang, Eh. semualah. Weh, tapi dia kasar betul dengan I semalam. Tahulah. Setiap kali orang yang nak kenal dia mesti ada je halangannya. Tak, kenapa dia orang nak kena cakap you macam tu? I mean, if they don't like you, kalau tak suka pun cakap macam tu kan. Itulah, I cakap dengan dia, okey, sekarang ni awak tak kenal pun saya. Kita baru je nak kenal sekarang ni. Awak tuduh saya macam tu. Kalau awak nak Hmm. dengar kisah saya daripada mulut orang lain, habis kalau saya nak dengar kisah awak daripada mulut orang lain, takkan saya nak percaya. Hmm. Kalau awak tak tahu sendiri daripada mulut awak sendiri, betul tak? Hmm. Tapi itulah, entahlah. I don't know why. Ni yang sebelah ni cuit-cuit dengar ke apa? Lepas tu kereta ayah kan? Hmm? Kereta semalam tu juga. Tapi Kasha bukan dengan Zong ke? Syah dengan Zong. Ha. Ya ke? Yelah. Zong kan Habis, outstation. bapak dia cakap dia tu single. Oh, ya ke? Ayah G ya? Ha. Ayah dia cakap dia single. Hmm. Itu yang tapi tak apalah. Sebab ayah tak Tak, boleh nak buru keluarga dia sebab masih lagi ada deal. Masih lagi adalah dalam perjanjian. macam kalau tak suka orang tu, I takkan dah cakap macam tu. I mean like, we have a manners, right? Itulah sekurang-kurangnya dia kena kenal I dulu, kena tahu dulu macam mana. Hmm. Ha. Mungkin dia cakap I ni buaya sebab mungkin I kawan dengan you, I kawan dengan orang-orang lain apa semua. Just kawan je kot. Hmm. Kawan je, tak ada lebih. Ha. Hmm. Dia tak tahu yang selama ni si I kena tinggal, kena reject. Sedih. Sedih ya. You, Hmm. ramai je lagi dalam negara ni. Relax lah, cik. Ah, tu. Sekejap, sekejap.